Macam mana kita buat kajian untuk membuktikan keberkesanan Dr. Mosmio ni? Hai, saya Dr. Nyamuk. Apabila kita memanaskan Dr. Mosmio ni dengan menggunakan heater sebegini atau mist diffuser dan sebagainya, lepas itu kita akan membawa nyamuk-nyamuk yang sihat dan kuat dari magmau dan masuk ke dalam bilik-bilik ini. Pada 1 jam selepas kita guna heater ni untuk memanaskan Dr. Mosmio, selepas sejam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam. Dengan ni kita memerhatikan berapa lamakah atau berapa banyakkan nyamuk yang akan dipensankan, yang mana kita culture dari magmau kita dan kita dedahkan di bilik-bilik yang dengan penggunaan Dr. Mosmio ini. Dan itulah keputusannya. Tengoklah dengan mata anda sendiri macam mana nyamuk-nyamuk ini pensan. Semua produk yang dihasilkan oleh Dr. Mos ni bukan sekadar saya yang cakap, tetapi telah dibuktikan melalui pelbagai penyelidikan secara Good Laboratory Practice atau GLP. Dan sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut, ikutilah episod yang